Setiap orang punya impian. Impian itu yang bisa meneruskan kehidupan ini. Impian Dinda adalah untuk mendapatkan cinta sejati. Jika patah sayap Raja Wali, bertungkat jua ganda kemari. Adinda anggap sebagai janji. Alkisah pada zaman dahulu, wujudlah sebuah sekolah Di menengah sinilah yang masyhur. anak-anak murid menuntut ilmu. Namun, ada dua orang murid yang gemar menghilangkan diri. Hamba bukan ponting, cikgu. Hamba cuma tak hadir ke sekolah. Mereka tak ada dalam kelas hari ni lagi. Apa? Lagi? Nak kena semok ni. Berapa hari dah tak datang dah ni. Itulah, dah 3 hari dia pun tak datang. Kan 3 hari kita turun dah tu. Aja nak kena. Alahai, surat amaran pertama telah sampai. Aduh. Namun hamba masih belum serik. 7 hari dah ni. Lepas aku bagi amaran pertama itu. Amaran pertama dikeluarkan. Hari itu dah 7 hari. Ini dah 7 hari lagi. 14 hari dah ni. Namun, mereka masih penting. Ini dah masuk amaran terakhir ni. Hari ke-17. Last chance. Nampaknya perkara ni makin serius. Aduh. Ampun, hamba mula berasa serik. Ampun cikgu, saya tak tahu anak saya gerak ponteng. 31 hari komen bontenya. Mana dapat? Takkan tak tahu. Kehadiran ke sekolah bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan. Kini hamba sedar, ponting bukan satu perkara kecil. Jangan tunggu amaran terakhir, baru hendak berubah. Hadirlah ke sekolah demi masa depan. Patuhi peraturan dan hargai peluang menuntut ilmu. Ingat, 3 hari berturut-turut. Amaran pertama dikeluarkan. Prosedur mesti dipatuhi. Ingat, jangan ponteng sekolah.